memaparkan proses pembangunan laman pembelajaran digital bertema Detektif Conan menggunakan peta minda untuk murid tahun 5. Saya memulakan pembangunan dengan menganalisis DSKP dan buku teks Bahasa Melayu tahun 5 bagi mengenal pasti keperluan pembelajaran topik kata adjektif. Google Sites dipilih kerana membolehkan semua bahan pembelajaran disusun dalam satu laman yang mudah diakses. Ini adalah laman web pembelajaran yang saya reka. Wah, menariknya tema Detektif Conan ini. Adakah ini bahagian misinya? Ya, betul. Laman pembelajaran digital dah siap. Tapi sebelum saya terbitkan sepenuhnya, saya perlu mendapatkan maklum balas daripada rakan pembelajaran seperti yang ditekankan dalam tugasan. Pentaksiran berterusan gap. Siapa ya yang sesuai? Saya minta Nialia cuba laman pembelajaran ini. Akhirnya, laman pembelajaran digital berjaya disiapkan sebagai bahan PDPC yang interaktif, kreatif dan mampu membantu murid memahami topik kata adjektif dengan lebih berkesan. Melalui pembangunan laman pembelajaran digital ini, saya dapat mengintegrasikan peta minda, gamifikasi dan teknologi digital bagi menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna.